Hai, saya Ikmal Amri. Saya juara maskulin Wushu Bro season pertama. Before this, saya just seorang pelakon yang suka berfitness. Saya just suka buat benda-benda yang lasar macam sukan. But after join maskulin Wushu Bro, dia ubah persepsi saya terhadap fitness ni. Saya lebih cenderung untuk menjaga permakanan, lifestyle, cara berpakaian, cara bercakap, cara menjadi seorang lelaki yang lebih baik. So benda ni memberi banyak kelebihan kepada saya lah, sebab saya sebagai seorang ayah dan suami, saya dapat jadi lelaki yang lebih baik daripada semua aspek, terutamanya daripada bidang fitness ni lah. Itu daripada personal, but daripada segi yang generalnya, saya lebih berminat untuk menjadi atlet. Disebabkan dalam Wushu Bro saya dapat berjumpa dengan atlet-atlet dari seluruh Malaysia yang hebat-hebat, terutamanya Sadam, Ciwai. So daripada situ saya banyak belajar dan saya rasa saya boleh menjadi seorang atlet seperti mereka disebabkan saya menjadi juara kan. First of all, kita orang masuk benda ni satu tujuan, semua nak menang. But bila dapat kenal each other, kita sebagai lelaki ni rasa macam toxic tu dah hilang tau. Macam toxic masculinity tu hilang. Sebab kita dah macam family lah. Ada yang umur bawah daripada kita, ada yang atas daripada kita. So kita orang dah anggap each other ni sebagai abang dan adik. Dan kebanyakan challenge-challenge yang kita orang buat every week, kita orang minta pandangan daripada each other walaupun team yang berlainan. So kat situ dah tak ada toxic dan tak ada kompetitif yang jahat dalam Wushu Bro lah. Dulu masa bujang, 6 years ago lah, macam-macam yang berubah sebenarnya. Cara berpakaian, cara cakap, cara makan harian kita, rutin harian kita semua berbeza disebabkan oleh munculnya insan-insan yang tersayang, which is anak saya dan isteri. Diorang yang mengubah saya menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah. Apa yang berubah, yang paling ketara adalah saya punya habit dan perangai. Dulu saya jenis yang panas baran tau. Saya akan mudah triggered dengan benda-benda yang kecil. Tapi disebabkan isteri saya, anak-anak, benda-benda tu dah tak ada dah dalam diri saya. Saya dapat jadi yang lebih tenang, lagi lelaki yang lebih bersabar dan passion dengan apa yang saya buat. Dulu saya macam okey nak buat benda ni, nak buat benda tu, semua tak jadi. Tapi bila ada orang yang guide kita, yang bagi kita idea dan kata-kata semangat, so kita dapat kejar impian kita dengan lebih jelas lah. Yep. Ahli keluarga ataupun anak ke, siapa-siapalah yang tersayang kalau ada di tempat yang kita nak bertanding, kalau kita nak buat presentation kan, kalau ada orang tersayang, kita akan buat lebih baik daripada yang kita expect tau. Contohlah, that time saya nak buat saja just suka-suka lah, tapi bila disebabkan hadirnya insan tersayang tu, kita akan buat 120% lah. Kalau tak pun, kita tak akan buat suka-suka lah, fun-fun lah. Tapi saya just nak bersyukur sebab saya dihadirkan insan bernama Najla yang sentiasa support dalam apa jua yang saya lakukan. Dia tetap memberi sokongan yang positif walaupun kadang-kadang ada kalah, ada menang dalam Wushu Bro kan. But dia tetap percaya kat saya yang saya boleh jadi juara dan doa tu makbul lah. Actually, Ikmal tak pernah stop buat fitness ni daripada 7 tahun yang lepas. Sampai sekarang, tetap berfitness. Tapi tengok keadaan apa yang Ikmal tengah buat sekarang. Which is kalau Ikmal tengah berlakon dengan watak yang tak perlukan berfitness ataupun body yang tegap, Ikmal just continue lah macam biasalah. But keep on doing sport macam bola tiap minggu. Tapi lepasnya Wushu Bro ni, macam Ikmal cakap tadi, Ikmal nak jadi atlet kan. So atlet tak akanlah nak stop terus
fitness ni. So Iqmal decide untuk walaupun syuting macam mana sekalipun tetap pergi gym 3 kali seminggu, running 2 kali seminggu dan weightlifting 1 kali seminggu. So dalam seminggu tu 5 kali 6 kali akan buat something lah. Kalau shooting terlalu busy, at least skipping like 100 times 1 minute ke, at least ada movement yang macam intense movement tu lah. Betul, saya nak jadi Hyrox athlete. InsyaAllah bulan 5 ni first debut saya dengan Hakimi. Saya akan masuk Men's Pro Double dengan Hakimi. Dan ya, itu ada permulaan saya nak tengok sejauh mana tahap saya untuk menjadi seorang atlet ni lah. Kan Hyrox ni kan kita berdasarkan timing kan. So kalau timing kita cemerlang, saya akan teruskan niat saya untuk menjadi atlet. Dan kalau time saya tu tak memberansangkan, saya akan tetap nak jadi atlet, tapi saya akan fokus dengan yang biasa-biasa, which is macam red line, running ke, half marathon ke kan. Kita buat 10 km ke dulu. So this is my aim lah untuk this year. Saya akan buat Hyrox. If memberansangkan, saya akan continue untuk jadi atlet Hyrox. Tapi kalau tak memberansangkan, saya akan fokus yang macam saya cakap tadi lah. Actually Hyrox ni dia ada di mana-mana every month. Kalau kita mampu nak ke Manchester ke, nak pergi Berlin ke, boleh untuk sertai. Tapi disebabkan kita duduk Malaysia kan, kita dalam Asia, saya akan pilih ke Bangkok lah pada bulan 5 dan ada lagi bulan 6 di Singapore. Sebab untuk first time kita pergi yang dekat-dekat dulu lah. Kan? Mana tahu pergi jauh-jauh, tiba-tiba timing tak cantik ke, malu. Kan? Sebenarnya Husyo Bro, setakat ni seumur hidup saya buat paling intense. Saya punya training apa semua, saya punya cut body lah, cara makan lah, tidur awal apa semua, itu paling intense lah. Padahal Husyo Bro tu slide macam yang santai. Macam mana cakap ada timing dia lah, macam 3 bulan, okey 3 bulan saja. But Hyrox ni kan every month. So Hyrox ni actually lagi susah, tapi Iqmal macam mana cakap, busy dengan shooting kot. So kurang sikit nak training. Sekarang ni dua kali seminggu je, running sekali, training Hyrox sekali. So hopefully dapat cover lah sampai bulan 5 ni. Sejujurnya saya suka bawa watak villain ni. Dia macam mengeluarkan diri kita yang dulu tau. Macam kita nak express diri kita yang dulu, tapi tak boleh sebab kita dah lain zaman kan sekarang. Tapi disebabkan karakter tu saya dapat express diri saya yang orang tak pernah nampak. Dan karakter tu dapat membuka ruang kepada saya untuk menjadi pelakon yang lebih baik. Saya dapat ekstrakan saya punya lakonan. Saya boleh buat apa-apa saja sebab watak tu besar kan, watak tu fiction dan boleh dibuat-buat. Rasa macam nak bawa watak lagi tapi yang lebih jahat. Yang kalau boleh dapat yang psycho, bunuh orang ke kan, progol ke, yang muka baik kan tapi jahat. Saya nak watak macam tu sebab saya nak rasa macam mana bawa watak seperti itu dan sejauh mana tahap lakonan saya boleh pergilah. Untuk watak yang baru-baru ni saya buat dalam Star Wars Game of Life, saya banyak tengok Heath Ledger, Joker. Tapi dia next level punya pelakon lah. Kita semua tahu yang Heath Ledger sangat nama besar dalam industri lakonan kan. Tapi sedikit sebanyak saya ada tiru cara dia gelak, cara dia cakap, cara psikotik dia tu lah. Saya banyak tiru daripada dia. Dan kalau dalam Malaysia saya banyak tengok Syafiq Kyle. Syafiq Kyle banyak saya curi-curi sikit ilmu cara cakap dia. Paling banyak yang saya tengok saya tiru Syafiq Kyle ni dia punya expression muka. Dia a bit Islamic sikit, tapi benda ni saya dah tanam kat diri saya daripada saya sekolah dulu. Sekolah menengah saya, sekolah Ma'at Tafiz, dan saya mengidolakan dia daripada dulu sampai sekarang. Tapi kita manusia kan, ada benda yang kita boleh ikut dan ada benda yang kita tak boleh ikut. Beliau adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia seorang lelaki yang
handsome, tegap badannya, kuat dan dia seorang yang bijak. Ya. Sayyidina Ali.